Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya proses nak mohon kuartus kerajaan ni? Mesti ramai yang pening kepala kan? Mungkin anda pun salah seorang daripadanya. Jangan risau. Hari ini kita akan bedah siasat proses ni sama-sama dari A sampai Z supaya semuanya jadi jelas. Inilah soalan paling utama kan? Anda mesti pernah dengar macam-macam versi cerita. Ada yang kata susah gila, ada yang kata senang je. Okey, hari ni kita tolak tepi semua khabar angin tu dan kita rujuk terus apa yang tertulis dalam peraturan rasmi. Baru kita dapat jawapan yang sebenar. Baiklah, untuk faham keseluruhan proses ni, kita kena kenal dulu pemain utama dia. Jadi, jom kita mulakan dengan berkenalan dengan BPH. Inilah dia, BPH atau nama penuhnya Bahagian Pengurusan Hartanah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Merekalah agensi pusat yang uruskan semua hartanah kerajaan. Jadi, kalau anda nak mohon kuartus, inilah pintu yang anda kena ketuk. Ingat ya, BPH, merekalah watak utama dalam cerita ni. Sebenarnya, kerja BPH ni luas. Mereka uruskan bangunan kerajaan, rumah rehat dan macam-macam lagi. Tapi, untuk kita hari ni, kita nak fokus satu benda je, iaitu kuartus gunasama kerajaan. Yang lain, kita letak tepi dulu. Okey, sekarang ni kita dah sampai bahagian yang paling penting dalam keseluruhan topik ni. Sebelum anda berangan-angan nak isi borang permohonan, ada satu hakikat asas yang semua penjawat awam wajib tahu dan hadam betul-betul. Ayat ni dipetik terus daripada Perintah Am Bab A. Bunyinya mungkin agak keras sikit, tapi inilah pendirian rasmi kerajaan. Poin utamanya, penyediaan rumah ni bukan tanggungjawab kerajaan tau, tapi ia hanyalah satu kemudahan. Bila kita faham beza dua perkataan ni, baru kita boleh letak jangkaan yang betul. Jadi dalam bahasa mudahnya, apa maksud semua ni? Maksudnya, kuartus ni satu keistimewaan, bukan hak mutlak. Ia diberi ikut budi bicara. Dan, yang paling penting sekali, hanya jika ada kekosongan. Dua frasa ni, tolong ingat betul-betul. Soalannya sekarang, kalau kuartus ni diberi ikut kekosongan, macam mana BPH nak pastikan prosesnya adil untuk semua orang? Jawapannya terletak pada satu sistem yang dipanggil sistem senarai menunggu. Jom kita tengok macam mana sistem ni berfungsi. Prinsip dia sangatlah mudah. Siapa cepat, dia dapat. Senang cerita, giliran anda tu bergantung pada bila tarikh anda daftar ataupun bila kali terakhir anda kemaskini permohonan. So, lagi cepat anda mohon atau kemaskini, lagi ataslah nama anda dalam senarai itu. Jadi, inilah perjalanan dia. Mula-mula, anda mohon online. Lepas tu, nama anda masuk dalam senarai menunggu. Kemudian, anda kena tunggu giliran dan akhirnya, barulah dapat tawaran. Nampak macam senang kan? Tapi, bahagian menunggu tu, yang itu ada peraturan-peraturan penting yang kita kena tahu. Okey, yang ni bahagian yang sangat kritikal dan ramai orang terlepas pandang. Pertama, anda tak boleh pilih-pilih lokasi atau jenis rumah. Tawaran tu berdasarkan apa yang kosong bila sampai giliran anda. Yang kedua, dan yang ni tolong dengar betul-betul, kalau anda kena tukar tempat kerja, permohonan anda yang lama tu automatik batal. Anda kena mohon semula dari kosong dekat tempat baru tu. Mula dari bawah balik. Okey, sebelum kita sembang panjang pasal tunggu giliran, jom kita semak dulu. Anda ni layak ke tak nak masuk dalam senarai menunggu tu? Sebab ada beberapa syarat yang kalau anda langgar, terus auto tak layak. Tak payah tunggu dah. Ini soalan paling besar sekali. Jawab jujur anda atau pasangan dah ada rumah sendiri ke belum? Jawapan anda itulah yang akan jadi penentu utama kelayakan anda. Ingat nombor ni, 25 kilometer. Ini nombor keramat yang menentukan nasib ramai pemohon. Jadi inilah peraturannya. Kalau anda ada rumah, tak kira rumah anda atau pasangan yang dibeli guna pinjaman kerajaan, maksudnya LPPSA, dan rumah tu pula dalam lingkungan 25 km dari pejabat anda, maka secara automatik permohonan anda tak layak. Peraturan ni sangat-sangat jelas ya, tak ada kompromi, tak ada pengecualian. Benda yang sama juga terpakai kalau anda ada rumah PPM atau rumah PR1MA. Senang cerita, matlamat dia adalah untuk utamakan orang yang betul-betul belum ada rumah dekat dengan tempat kerja. Baiklah, kita dah faham peraturan am. Tapi, macam mana pula dengan kes-kes khas? Ada tak sebarang pengecualian? Jawapannya, ada. Jom kita tengok siapa yang boleh dapat laluan pantas ni. Memang ada beberapa kumpulan yang boleh diberi keutamaan. Maksudnya boleh potong barisan sikit. Contohnya pemohon OKU yang ada masalah pergerakan fizikal atau mereka yang ada penyakit kritikal dan perlukan rawatan berterusan. Pegawai kanan tertentu pun ada dalam senarai ini. Tapi ini untuk kes-kes yang betul-betul terdesak dan memerlukanlah ya. Tapi
Dan yang ni saya nak anda semua dengar betul-betul, walaupun anda dalam kumpulan keutamaan ni, peraturan 25 km tu tetap terpakai. Maksudnya, kalau anda ada rumah dalam radius 25 km, status keutamaan anda tu tak laku. Peraturan pemilikan rumah tu mengatasi segalanya. Noktah. Okey, katakanlah anda dapat tawaran, api masa tu pula anda tak boleh nak masuk rumah tu. Macam mana? Jangan risau, anda boleh tangguhkan tawaran tu tanpa hilang giliran. Tapi kena ada sebab yang munasabah lah. Contohnya kalau anda tengah cuti belajar, cuti sakit atau bersalin. Nanti bila dah kembali bertugas macam biasa, barulah anda boleh terima tawaran tu. Jadi itulah dia. Kita dah rongkai satu persatu. Dari peraturan asas, sistem senarai menunggu, syarat-syarat kelayakan, sampailah ke kes-kes khas. Sekarang, bola dah ada di kaki anda. Dengan semua maklumat ni, harapnya anda dah lebih jelas dan boleh rancang apa nak buat lepas ni. Semoga perkongsian ni bermanfaat.